tanggapan tu macam mana? Ha? Itu pasal kalau ada tanggapan saya nak panggil lawyer. Tapi tak tahu lagi. Apa yang berlaku dekat sini sekarang ni, apa budak-budak geng konvoi motor Trump ni, dia hanya membawa bendera Palestin dan berkonvoi di seluruh Kuala Lumpur. Tapi yang kami tidak faham, apa kesalahan yang diorang telah buat menyebabkan diorang ditangkap. Nampak? Menyebabkan diorang ditangkap. Pihak polis menangkap diorang atas kesalahan apa. Tapi saya harapkan jangan ada apa-apa tindakan dekat budak-budak ni lah. Ni anak-anak korang tau, bukan orang lain tau. Tolonglah jangan zalim diorang, okey? Saya minta lah. Jawab Madonna nanti lepas dia tergolek, korang cari kita orang juga nanti. Belah macam tu Hari ni diorang lawan kita macam binatang. Tunggu esok lusa nasib diorang macam mana. Lepas tu, tanpa tahu kesalahan adalah salah di sisi undang-undang. Mana diorang nak bawa korang pun hak diorang untuk bertanya. Tak tahu kesalahan adalah salah di sisi undang-undang. Kalau pihak polis nak saman korang, saman sekarang. Lepas tu tak ada hak untuk tangkap, tak ada hak untuk apa semua.
kapal lalu boleh. Nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Bang, cakap bang. Cukup bang. Kerja motor. Cik. Ini salah bos. Ini salah. Tangkap. Jangan provok lah! Jangan provok, lepas tu rakyat salah lah. Tuan, kata dia orang ada buat kesalahan trafik, pergi je lah saman motor-motor ni. Yang dia pergi gaduh kat sana buat apa? Alamak, korang yang buat jalan trafik jam. Nak gaduh kat sini lah, gaduh kat sana buat apa? Betul tak? Betul kan? Dah kawan pukul ramai-ramai kat situ memanglah jam kat situ. La ilaha illallah. At least kita dapat lesson, kita dapat satu tekanan untuk kita down. Ada? Tak simple. Lagi bang, lagi semangat bang, lagi semangat lagi.